Tahu nak cara pasang CCTV? Sila tengok video ini. Nampak ada CCTV kita biar editor, okay, editor, kabel dan ini pelekat dan screw dia. Plug in dulu, masuk plug sambung kabel, itu je. Kita buka yang screw back dekat sini. Sini ada yang tinggal bagi cucuk, bagi reset dulu sebelum connect. Nampak suara reset kan? Lepas tu tunggu dia jalan dulu. Lepas tu korang boleh dekat korang punya phone download W380 Pro. Tak kisah App Store, Play Store pun boleh dapat. Install CCTV. Pertama korang kena download apps W380 Pro dekat Play Store ataupun App Store. Lepas tu korang register ataupun log in. Yang belum ada akaun boleh terus buat satu akaun. Korang pilih negara dulu, lepas tu letaklah email korang dan lepas tu pergi email korang dan cari bahagian spam untuk mendapatkan kod verifikasi dia. Dan lepas tu letak korang punya password mengikut kehendak apps tersebut. Dah settle, lepas tu log in akaun korang. Dan tekan simbol tambah dekat kanan atas skrin phone korang dan tekan add kamera. Dan korang scan QR code yang ada dekat CCTV korang. Dan korang connect Wi-Fi dan pastikan Wi-Fi korang ada 2.4 GHz. Lepas tu korang scan QR code yang ada dekat phone menggunakan CCTV. Dan korang perlu tunggu beberapa minit. Dah siap? Last step, korang letak password CCTV korang dan dah boleh guna. Senangkan. Masih tak tahu connect lagi? Tak apa, macam ni. Mencarikan customer service untuk ajarkan korang. Tekan sini adalah satu beg kuning, sini adalah button chat. Tekan chat cari customer service. Apa yang tidak faham, tanya kat sini. Customer service akan bagi reply kan dan ajarkan korang. Sudah connect kan? Sekarang saya ajarkan korang macam mana gantung dekat dinding. Okay, so kita mencarikan satu tempat. View kasih dia. Wah, kualiti cantik kan? Boleh zoom in, zoom out lagi. Wah, kiri, kanan, bawah, atas. Syok kan? Premium CCTV yang kita tiada. Siapa yang minat nak dapat harga murah bawah 100 biar masuklah kita double harga promo. Ada special hadiah lagi. Tunggu apa? Masuklah kita.